Tahukah anda, jika korang mempunyai tanah lot di dalam taman, korang mesti fikir mana nak dapat elektrik, mana nak dapat air. Korang boleh apply meter TNB sementara. Begitu juga dengan air. Korang boleh apply meter air sementara. Weh, penatlah aku nak buat transition lompat-lompat. Dan benda yang paling penting, korang nak buat rumah kat tanah kosong, tanah lot dalam taman, korang perlukan kelulusan daripada PBT, pihak berkuasa tempatan. Ada satu lagi perkara. Kalau tanah korang terlalu rendah, korang nak tambak macam ni. Sebelah ni tinggi tambak dia, lebih kurang 10 kaki tambak dia. Bawah ni rendah, ni tanah asal. Yang ni tanah tambak pun akan memerlukan kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan. Dia punya retaining punya spek pun akan disediakan oleh pihak berkuasa tempatan. Dia orang bagi kelulusan, kita follow sahaja. Kenapa dan mengapa kita memerlukan kelulusan pihak berkuasa tempatan? Antara sebabnya adalah kita nak dapatkan CCC, Certificate of Completion and Compliance. Senang cerita, sijil layak diduduki. CCC ini akan dikeluarkan oleh pihak PBT apabila rumah anda telah siap dan mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh pihak PBT. Jadi, anda dapat sesuatu moga bermanfaat.